Memang betul lah. Saya pun tergelak dengan insiden yang berlaku kat saya. Dengan semalam, saya rasa 8 orang ditahan kat lokap dekat IPD Kulim. Memang dekat IPD Kulim kebanyakan kat sana memang bodoh bangang lah. Memang tak ada pengetahuan. Mungkin kau tim banyak sangat kot. Sebab dia orang tengah cari parti, you tak boleh. Saya di Belasar, saya pula didakwa. Dan ayu pun tak turun. Apa? Teluk tak ada ke you orang? Saya nak tanyalah ini. Beberapa IPD punya, Kulim punya IPD you orang buat kerja ke you orang akan rasuah? Senang-senang kau boleh dakwa orang. Tapi yang orang Belasar saya sampai sekarang, tak dia kena tangkap. Tak kena tuduh. Apa ceritalah ni? Ketua Polis Negara. Tak nampak ke? Buta ke? Ini IPD Kulim tengah buat apa? Patutlah kat sana saya pergi pun, kebanyakannya malas. Tak boleh buat kerja. Kalau you tak boleh buat kerja, you letak jawatan. Jangan sampai tindakan tata tertib. Kau ingat apa? Polis ni kebal sangat ke? Ramai juga polis PDRM, kawan-kawan saya, okey saja. Especially dekat IPD Serdang, IPK Selangor, okey saja. Tapi kat sini saya tengok dekat IPD Kulim ni, kebanyakan polis ni tak tahu buat kerja. Atau memang bodoh. Kalau engkau bodoh, engkau tak boleh buat kerja, engkau malas, engkau goyang telur, baik engkau bagi kat orang lain lah. Memalukanlah image PDRM. Kau letak yang logo integriti kepala bapak kau. Kau nak dakwa saya buat apa? Ramai juga yang dianiaya di IPD Kulim. Termasuk semalam beberapa wartawan. You orang tak ada malu ke lu orang? Tepuk dada tanya selera lah. Ambil gaji yang halal. Bukannya haram jada. Terbaiklah IPD Kulim. Teruskan you orang lah buat benda-benda yang bodoh tak masuk akal. Orang bersuara kena cas masuk lokap. Apa bodoh punya. Tunggulah. Karma akan kena you orang lah.